Disebabkan air Sungai Pahang masih keruh walaupun surut, jadi kita pun tukar plan. Kita pergi memancing sambil mencandat sotong, menaiki bot kayu selama 2 hari 1 malam di Pekan Pahang. Aduh, bot kamar. Tengok daripada Sungai Pahang lepas ke laut. Rambutan, muncul durian tak ada. Dah air masuk 3 tak? Air masuk 3 bandil cukup dah rasa. Kita berada di JT Kuala Pahang. JT Kuala Pahang, trip 2 hari 1 malam. Untuk trip kali ni memang agak special sikit bagi aku. Sebab apa special geng? Sebabnya aku menaiki bot kayu. Sebenarnya dah lama dah aku tak naik bot kayu ni. Last aku naik bot kayu tahun 2022, lepas daripada Covid. Lepas tu aku tak naik dah. Kelebihan bot kayu ni dia luas lah. Dia ada tandas, dia ada dapur, dia ada tempat berehat, dan kabin tidur dia luas, boleh muat dalam 3 hingga 4 orang. Dan kapasiti bot ni 8 orang maksimum. Tetapi ada juga yang tak boleh naik bot kayu. Kalau naik bot kayu dia akan cepat mabuk, termasuklah aku sendiri. Dia pun tak tahulah sama ada nanti kita mabuk ataupun tak. Lebih-lebih lagi sekarang ni musim taufan Bavi yang berlaku di belah-belah laut di Filipina sana. Jadi angin di sebelah petang ni memang agak kuat sikit lah. Untuk trip 2 hari 1 malam ni, biasa kita akan turun pagi lah, pada pukul 9 pagi. Kalau ikutkan awal lagi, tapi sebabkan ada player dia lambat sampai, jadi kita turun lambat sikit lah. Kalau turun awal nanti kena tinggal dia. Bersama dengan tekong Kuala Pahang itu tekong Pok Amir. Tekong Pok Amir ni antara tekong yang memang paling rajin lah yang pernah aku jumpa. Aku review awal-awal, tapi nak booking dengan dia bukan senang. Sebabnya biasanya slot dia selalu di tempat penuh. Jadi port pertama kita akan singgah adalah port untuk mencari ikan Apollo. Kutik lah ikan selok pun. Sabar, selok. Bila dah kutik ikan Apollo, untuk buat stok umpan, jadi Tekong pun ajak kita pergi membotol mencari ikan-ikan sisik lah, ikan-ikan dasar. Sambil-sambil trolling tadi, sempat dah juga ada godong tu dia boleh sekor ikan tenggiri, boleh buat laut tengah hari. Jadi bila kita sampai di port bottom, jadi kita pun bottom. Macam aku suka menggunakan teknik Hong Kong hook, menggunakan umpan sekor ikan potong. Teknik butterfly menggunakan 2 mata, menggunakan batu ladong hidup saiz 10. Teknik ni siapa yang tak tahu boleh google teknik butterfly. Teknik ni umpan sekor ni kalau tak makan tak apa, tapi kalau makan kasar biasa bora-bora ataupun ikan-ikan yang saiz besar lah ambil. Tapi macam kat sini dapat ikan lalu je.